Okey, Yang Amat Berhormat Datuk Seri akan menyampaikan sumbangan tunai sebanyak RM200 kepada 10 penerima sumbangan di dalam kampung Bukit Piatu, iaitu Puan Esa bin Mali, Safan bin Mano, Muhammad Al-Farizi bin Muhammad Khairun, Cik Umar bin Saleh, Fatimah binti Ahmad, Rahmat bin Butal, Rohana binti Hamid, Razali bin Said, Rokia binti Ahmad, dan Yahya bin Ali.